kereta sedan yang paling top dekat Malaysia korang. Ini korang tengok, korang dah tahu ini Honda Civic ataupun lebih dikenali sebagai Honda Kutam. Okey, dekat hadapan saya ini adalah Honda Civic 1.5 model tahun 2018. Okey, walaupun 2018 tapi condition dia macam yang baru punya. Okey, korang tengok sahaja dekat luar ni pun tak ada cala belok, memang perfect. Tak ada bengkok apa semua. Okey, dia siap lagi, body kit semua memang padu gila. Okey, alright. Untuk Civic ni, okey, dah siap tukar sekali dengan sport rim dia. So, sport rim ni pun memang nice gila. Memang nampak premium. Okey, dia tukar warna hitam. Kita masuk pula bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia memang nampak premium gila. Okey, untuk spek ni dia menggunakan leather seat. So, korang tak perlu risau kalau air korang tumpah ke apa semua. Tak perlu risau, korang tinggal hanya lap sahaja. Okey, untuk spek ni korang tengok dah siap ada ambient light. Walaupun banyak dah kereta sekarang ni ada ambient light, tapi bagi saya untuk Civic ni bila dia pasang lagi dengan ambient light ni memang nampak nice gila and premium. Okey, untuk spek ni korang tengok mileage dia hanya 73,000 sahaja ya. Okey, untuk spek ni dia siap sekali dengan pedal shift. Kalau korang nak bawa kereta laju ke, kalau korang nak tekan minyak dekat highway tu, korang pakai je pedal, memang laju lah. Okey, alright, dia ada touchscreen infotainment system, masih berfungsi dengan baik. Korang boleh tekan lagi, masih tak ada lag pun semua, masih bagus. Okey, aircon dia pun sejuk, tak ada masalah. Okey, ini bahagian kompartmen dia memang cantik gila. Okey, sini pun ada kompartmen dia. Memang macam gini. Okey, saya bawa korang pergi bahagian belakang pula. Okey, sama je bahagian belakang dia, sama macam variant-variant dia yang lain. Okey, ruang yang sangat luas and besar untuk family korang ataupun untuk memang untuk harian korang, kalau korang nak bawa pun okey untuk Honda Civic ni. Okey, alright, kita tengok pula bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia memang, kau tengok spoiler dia pun memang macam gini, nice gila. Okey, nampaklah dia punya tu premium and sporty. Okey, nampak garang sikit lah. Alright, ada set pasang lagi. Body kit semua memang nampak padu gila. Okey, ini dia punya bonnet. Bonnet dia memang sangat luas and sangat besar. Untuk korang nak angkat barang, letak barang pun memang sangat bagus. Okey, alright. Untuk harga, sekejap ya. Okey, untuk harga Civic ni korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi, saya boleh cakap. Hanya dekat Krakow sahaja. Alright, untuk harga Honda Civic ni korang boleh dapat harga RM83,000. Bulanan dalam 1,000 lebih macam tu. Okey, boleh ikat 9 tahun ataupun korang nak letak depo, korang nak singkatkan tahun pun boleh, tak ada masalah. Apa-apa korang boleh contact kita punya salesman. Alright, nombor ada kan, korang boleh contact sahaja. Okey, bye. Assalamualaikum.